KM ni. Dah siap-siap ada orang ni. Laju, cergas. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita hari ni. Hari ni hari kedua aku lancar di bulan puasa. Bukan hari kedua puasa, mana hari kedua aku lancar di bulan puasa lah. Kenapa gelap sangat aku ni? Percaya. So ni turun bertiga kayak ni. Ada Sobri, Sobgiri. Sobgiri. Sudah semalam dia dapat tenggiri sini. Jadi kita nak follow dia. Kita ada cili kayak ni. So hari ni cuaca pagi bukan macam semalam. Semalam pagi lenang, angin tak ada. Tapi pagi ni nampak air lenang jugalah. Tapi dia macam berangin dan tu lah, nampak macam nak hujan. Tapi rasanya sekejap je ni. Hala ke tengah hari rasanya okey. Nampak macam panas. Tahu kita try turun apa-apa pun. Kita lancar. Kayak semua dah siap set up. Cuma nak tunggu heret ke atas pasir dan kita lancor. So jomlah. Target hari ni aku nak try trolling. Dah lama tak trolling. Trolling umpan hidup ke, umpan gewang ke, kita try lah. Tengok mana yang dia makan. Tak ada apa dah kot kan. Jom lah lancur. Lepas sahur tadi pun ni cungak-cungak dah ni. Dah rasa dah kedahagaan dia. Tengah hari ni pisang lah. Tapi tengah hari air pasang, so okey lah kot. Jauh ya. Jauh Aduh. Ikan benda? Selor. Oh tu. Enggak, jig tak ada yang menyambut. Kita umpan lah. Yuhu! Selarion. Tapi bila pakai motor ni aku nak kena bawa slow je lah. Sebab kalau aku laju, umpan aku akan mati. Dia akan terpusing-pusing. Lepas tu dia tak cukup untuk dia bernafas. Okay, elok lah ikan. Jom kita start trolling. Geng, aku boleh pau-pau hidup kena. Oh, apa ni? KM ni. Aku baru lepas. Macam tenggiri. Laju je. Oh, aku tengah lepas di pantai. Memang baru je lepas. Oh, ketalang sebab dia melompat ni. Tak tahu kalau tenggiri sambar melompat. Oh, kuat Oh, kuatnya. Belum dah sikit nak risau juga. Oi, kasar ni. Ke tak kasar sebab dia yang besar biasa dia berat. Dia tak kuat sangat ni. Kalau tenggiri lah mungkin dalam 4 kilo kot, 4-5 kilo. Rasanya tak pun talang.
Apa ni guys? Komen. Ikan apa ni semua je naik cepat. Oh. Oh. Apa berat sangat ni? Hai. Hai. Oi, bukan tenggiri ni. Lama sangat ni tenaga dia. Tenggiri biasa jarang lah power macam ni. Biasa dia berapa kali run je. Dua kali, 3 kali maksimum. Lepas tu ni berat. Geleng-geleng halang kot. Kalau kau tenggiri saiz lah. Oh. Ha. Lama ni. Okey, nak sampai tadi last ni. Tenggiri betul lah. Kuatnya tenggiri. Apa tak habis-habis tenaga dia ni? Tenggiri saiz. Kuatnya kau. Oh, sangkut atas kepala. Patutlah kuat. Okay, jangan. Sangkut atas kepala patut dia kuat macam. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, tak kena. Allahu Akbar. Allah. Kenapa aku bodoh sangat gancu tak kena tadi? Ya Allah, kalau tak dalam. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Ya Allah Akbar, bukan rezeki aku. Dah, bukan rezeki aku tu. Itu namanya bukan rezeki kan. Macam mana aku gancu tak kena tadi? Ya Allah. Hai. Ini satu pembelajaran yang sangat mahal, geng. Lesson learn. Aduh, macam mana silap aku. Tapi itulah, jalan silap pun bukan rezeki lah tu. Memang bukan rezeki lah tu. Aku dah cuba, tapi macam mana, kesilapan aku jadi asbab terlepas je lah. Ya Allah, besar juga tu, 5 kilo lebih, 6 kilo tu. Seralat lah sikit.
Galak. Sahaja aku berpuasa di bulan Ramadan. Aduh, enjoy kan nak macam mana. Okay, cari umpan baru. Aduh, tu ada cangkuk sikit atas kepala tu. Memang sikit je ada cangkuk. Aduh, aku dah lose drag dah. Aku agak dah kalau tengok drag tak kuat pun. Tapi tu lah sebab ada cangkuk atas kepala sikit je. Aduh, bukan rezeki. Umpan banyak sini. Umpan banyak. Ui, apa ni, tamban? Alah, ni tamban kecil ni. Tamban kecil ni tak syok sangat tapi boleh dah standby. Banyaknya. Yang tambah bulu yang panggil ke apa? Ke apa, tambah bulu ke apa entah nama. Jadi ambil. Ada. Apa ni slow je? Ada. Ya, ada ikan di sini. Kapur kan. Pakai jig warna gold. Allah, kenapa semua hari ni? Astagfirullahalazim. Mana? Allahu Akbar. Hari lucu sedunia ke ni? Aduh, aku tak faham. Sampai di spot. Aduh, apa nak jadi hari ni? Padahal biasa kalau aku tak pakai saruk, elok-elok je boleh angkat dalam kayak. Nak kata hari ni macam ada ambil ke? Ada ambil. Okey, dekat bawah. Ya Allah, dia ambil masa turun. Okey. Kena. Kena pun. Kena pun kau. Tak besar lah. Jadi strike. Ya, aku nak try sekali lagi. Nak try flip sekali lagi. Masuk tak? Okay, masuk je. Aduh, kau dah kata rezeki. Bukan rezeki tadi, astagfirullahaladzim. Ada kerapu lah. Strike of the day. Yang land dah strike 3 kali, tapi 2 lucut. Yang tenggiri tu lah, yang tu tak tahan. Yang tu memang aku tak tahan. Allah, putus. Dia masuk batu. No. Bergeser batu. Oi, itulah ada barang ni. Ada barang dekat sini, ada barang. Putus macam tu je. Aku dah lama tak datang spot ni. Tu, aku tak trolling sangat ni sebab tadi dah lucut trolling. Aku pun try naik atas lah ni. Terus aku sambil aku laju naik atas nak datang spot ni sebab aku dapat rasa ada barang. Jelah tu, kasar. Tak sempat pump pun, dia cucuk putus. Wes. Aduh. Last mainan tu macam tak ada batu kat sini. Macam mana boleh putus?
Memang aku pump ni dulu. Lepas tu baru layan-layan. Memang aku pump, tapi tak besar sangat ni. Tadi besar tadi. Kerapu yang boleh ditarik. Tadi tak boleh ditarik. Tak tahu besar mana tadi. Cara tekan tu saiz tu memang boron tadi. Boronis. Strike kedua. Ya Allah. Strike kedua. Sabar dulu lagi settle, cari dulu. Guys, strike off camera. Tak besar. Mana yang besar tadi ni? Semua saiz biasa. Saiz lah juga. Okey lah. Sini masuk. Alhamdulillah. Besar sikit. Saiz ni makin besar dah ni. Tapi tadi itulah yang putus tu. Itu besar tu. Ikan ketiga. Nak ikan kelima dah ni. Dua kisah sedih. And strike. Okey lah. Ada yang besar ni, tapi dia susah nak makan lah sebab dah putus tadi. Kita try lagi. Tengok hasil. Tap. Dia makan lagi. Okey lah, saiz okey ni. Saiz okey. Tak besar mana tapi okey lah. Ya. Pakai jig warna gold hijau sebab nampak macam mendung tadi. Itulah. Kalau dah panas ni, sekarang nak start panas, boleh start pakai warna silver. Kalau tadi aku pakai gold, yang putus tadi tu, yang aku kena bully sekali tu, yang tu aku pakai warna gold tadi sebab tadi macam mendung. So aku pakai warna gold. Cerah ni, boleh tukar silver balik. Guys, right off camera, sambil berjalan, sambil trolling, aku nampak spot, aku ketuk. Dan ianya kerapu. Saiz pun boleh buat lauk. Tapi yang mana yang gorgon? Dia makan anak ikan. Nampak? Betul kau nampak tak ada anak ikan? Itulah makanan dia, diet dia. So warna jig aku ni cun dah ni. Jom jalan. Okay, so sekarang ni aku dalam perjalanan balik so slow, sambil trolling Gewang dan pergi singgah spot aku nak pergi dekat Sobri jap. Tengok apa update dia. Itulah, tengah hari ni panas, tak ada angin. Perit tu. Laju juga aku cruising 6-7. Aku tak tahu jadi efektif ke tak trolling atas kayak guna Gewang. Sebab yelah, dia kelajuan dia tak cukup. So tak tahulah efektif ke tak. Itu yang nak cuba ni. Tak cuba tak tahu kan. Sampai dah geng. Lenang betul lah ni. Dalam ya, nak pergi bawah pokok tu yang redup. Tak tahan. Sikit lagi nak sampai. Mandi sedap ni. Wah, redup. Inilah dia spot yang kita nak.
Underneath pokok kelapa, kerapu wait for you. Ini aja spot yang kita cari. Alhamdulillah. Apa ya Allah, kedoknya. Panas. Semalam geduk sedap. Hari ni panas gila. Lagi panas aku dengan kejadian pagi tadi. yang terlepas jangan dikenang, tapi memang terkenang-kenang aku. Dah lah saiz 6 kilo. Itu dah dalam RM180 dah tu. Rezeki terlepas. Aduh, macam mana. Okey lah, hasil ni alhamdulillah. Ada 5 ekor tenggiri. Awal pagi tadi memang sayang sangat dah. Tu memang aku tak tahu dia mari bodoh ke macam mana. Aku gancu tak kena. Itu lah tenggiri tu. Itulah. Aku gancu tak kena, tak tahu kenapa. Aku gancu tak kena. Lepas tu dia pusing sekali, cuk lucut. Aku cakap Look saja tu demi kawan-kawan tu. kan aku tak nak dia orang hitam, so aku lepas tenggiri tu. Ganti tu. Aku mau begitu ke? Ya, sama-sama. Aduh, kalau tak ada orang hitam aku turun-turun pagi tadi terus kena tenggiri. Jadi itulah agaknya kot. So hasil ni 5 ekor. And then jomlah kita closing. Aku pun dah kering dah tekak dah ni. So sebab semua kerapu, kita closing pakai kerapu lah hari ni. Kan? Kenapa nak closing pakai ikan lain? Ikan lain tak ada. Lupa tadi yang tenggiri satu lagi yang dia tekan bawah putus. Tu tak tahu gak ikan apa tu, mungkin kerapu saiz padu lah. So tak apalah, kita closing pakai kerapu ni. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Woi, dahaga lah kalau korang belum subscribe lagi. Jadi kita akan minum. Jadi kita akan jumpa video hadapan. Bye bye. Puasa guys. Ngap. Aduh, kering tekak ni. Semalam tak kering sangat. Semalam geduk. Ini panas tu. Campur dengan terlepas tenggiri tu yang jadi dahaga tu.